Tolong dengar ni, terutamanya yang dah habis bayar rumah. Sebab ramai yang saya tengok, bila rumah dah habis bayar, dia terus tukar nama geran ni kepada isteri dan anak-anak terus waktu hidup. Bermaksud dia dah bagi hibah waktu hidup, hibah mutlak, tukar nama bagi waktu hidup. Tak salah, tapi beresiko, sangat resiko. Apa risiko dia? Ada 3 isu. Pertama, kalau tukar nama terus, ownership rumah ni, ayah atau suami kena ingat, tukar nama 100% pada isteri waktu hidup, rumah ni dah jadi hak milik isteri waktu hidup. Maka tidak boleh minta balik sebab kita dah tukar nama dalam geran tadi. Bahayanya kalau katakanlah isteri tadi ataupun anak tadi berlaku kematian dahulu. So anak atau isteri ni kita dah bagi hibah rumah ni. Kita tukar geran, nama ni di pejabat tanah dah tukar dah. Tapi isteri meninggal dulu. Maka bila meninggal dulu, rumah ni menjadi faraid, jadi pusaka bagi isteri. Dia tak berbalik harta tadi kepada suami. Itu resiko yang pertama. Yang kedua adalah berlaku penceraian. Contohnya suami isteri diuji dengan masalah keluarga, tiba-tiba bercerai. Bila bercerai, rumah ni suami dah bagi pada isteri. Tapi apa terjadi? Dapat dia, isteri tu pula kahwin dengan suami yang baru, jadi hak milik pusaka bahagian keluarga suami yang baru tadi. Maka suami tadi yang asalnya melopong. Sebab apa? Sebab dia dah bagi hibah mutlak waktu hidup. Ketiga, kalau katakanlah anak ni kita dah bagi geran ni tukar nama, apa risiko dia? Anak ni pergi jual rumah ni. Dia dapat ni, dia pergi jual. Ayah ni sedangkan masih ada lagi. Tu risikonya. Maksudnya rumah ni dijual sebab anak ada hak dalam rumah tersebut. Tu risiko. Sebab itu tolong hati-hati bila you nak buat satu decision, keputusan nak tukar milik penuh dalam geran ni kepada waris kita. Apa yang jalan selamatnya adalah you buat hibah. Hibah harta, hibah amanah. You lantik syarikat amanah nak bagi pada isteri dengan anak, tapi terlaksananya lepas meninggal. Sebab nak menjamin kepada pemberi ownership rumah dan juga penerima hibah tadi, supaya pengagihan tu berlaku selepas kematian, bukan ketika hidup, sebab resiko sangat tinggi. So dapat satu guys, jangan lupa share sebanyak mungkin video ni supaya ramai orang dekat luar sana tidak membuat keputusan yang terburu-buru dan membuat keputusan yang terbaik. Klik button follow dan share sebanyak mungkin. Assalamualaikum.